Eh, Aduh, tudung sengit. apa ni sibuk tudung orang? Ah, cuba senyum. Sibuk tudung orang. Senyum lagi. Tengok saya senyum. Nanti Senyum. ada macam ni. Kenapa senyum nampak gigi macam tu? Awak tak confident nak senyum. Kejap nampak gigi, kejap tak nampak gigi, kejap terkeluar sikit gigi. Apa ni fashion orang pula? Tudung ni kalau tak okey boleh betulkan tau. Gigi pun boleh betulkan. Joranglah tu, malulah tu. Korang mesti pernah kena ejek kan time sekolah dulu. Gigi jongang lah, gigi berterabur lah, gigi jarang lah. Tu tanda gigi korang kena pakai braces. Nak tahu gigi macam mana lagi kena pakai braces? Tengok sampai habis. Tanda-tanda gigi korang kena pakai braces. Yang pertama, gigi overbite atau bahasa mudahnya gigi jongang. Yang kedua, gigi crowding atau gigi berlapis sebab makanan senang sangkut dan susah nak berus gigi. Yang ketiga, gigi spacing atau gigi yang jarang. Gigi yang macam ni lebih senang makanan tersangkut. Yang keempat, underbite ataupun gigi bawah lebih depan dari gigi atas. Dan akhir sekali, gigi open bite atau gigi tenganga. So, gigi korang yang mana satu? Boleh cek dulu di klinik gigi Iman berhampiran dengan korang sama ada Puang Sungai Buloh ataupun Sarjana Rawang.